A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Baik, kita seterusnya memfokuskan kepada topik yang ke-11, iaitu teknologi dalam RPH abad ke-21. Baik, kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir sesi ini, pelajar akan dapat mengintegrasikan aplikasi seperti Quizizz dan Google Form dalam perancangan RPH. Yang mana Ustaz Doktor telah memaklumkan kepada semua pelajar-pelajar untuk meletakkan atau mengintegrasikan salah satu aplikasi seperti Quizizz ni di dalam rancangan pengajaran harian kamu. Okey. Dalam Quizizz ni kita tahu dia ada soal jawab. Ya, kamu berikan link dia. Sebelum itu, kena akses dulu kepada Quizizz dan masukkan soalan-soalan dan kamu boleh nanti praktikkan dalam kelas. Itu yang berbentuk pentaksiran secara soal jawab. Bagi gamifikasi, ada juga aplikasi dia. Ya. So, ada gamifikasi ataupun aplikasi gamifikasi ni yang melibatkan permainan secara atas talian. Itu pun merupakan satu pentaksiran. Baik, yang kedua, ya, kita akan menyentuh tentang peta iThink untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran Al-Quran dan Hadis. Okay. Dan yang ketiga, menerapkan teknik penilaian digital berdasarkan konsep gamifikasi. Okay. Baik, persoalan, tahukah anda apakah aplikasi yang boleh digunakan dalam pengajaran di bilik darjah? Okay. So, doktor rasa kamu semua dah nampak lah perancangan sebelum kamu mengajar, kamu dah buat rancangan pengajaran harian. So, di dalam RPH itu kamu sudah tentukan aplikasi apa yang kamu akan gunakan. Baik, kita lihat pengenalan penggunaan teknologi dalam rancangan pengajaran harian RPH abad ke-21. Ingat RPH yang kamu buat itu adalah RPH abad ke-21 dan jadi satu keperluan lah. Maksudnya kalau tak ada masukkan dalam RPH tu, kira tak lengkap lah, tak mencapai RPH abad ke-21. Okay, sebab kita ni pendidikan moden. Jadi kita mengajar pendidikan Islam, tak jadi masalah. Kita boleh masukkan teknologi, penggunaan teknologi dalam PDPC kita. Okay, jadi kenapa? Sebab kita nak jadikan pengajaran kita lebih interaktif. Lebih interaktif ni maksudnya ada komunikasi dua hala, kan? So, murid pun boleh ke hadapan, menyelesaikan masalah. Dan juga kita nak tingkatkan kefahaman tu dengan cara lebih menarik. Memang menariklah guna teknologi, gadget ni semua. Lagi-lagi kita mengajar generasi alfa sekarang. Okay? Jadi kita akan bincangkan sekali lah Quizizz. Ya, alhamdulillah doktor telah melihat kamu telah mempraktikkan penggunaan Quizizz dalam RPH, bagus. Dan Google Form. Google Form ni tak ramailah yang buat, kan, sebab kita belum lagi fokus kepada Google Form dan peta iThink. Baik, kita tengok 11.2 pengintegrasian aplikasi Quizizz Google Form dalam RPH. Jadi untuk aplikasi Quizizz merupakan kuis, ya, kuis interaktif. Okey, tapi sebelum tu, kalau kamu pelajar-pelajar sekalian ingin memberikan soalan di dalam Quizizz, perlu bacakan dulu soalan dan jawapan dia. Kemudian baru sebut nama, ya. Baik, Quizizz kita lihat menyediakan soalan kuis yang menarik. Okey. Kemudian murid itu boleh belajar sendiri di rumah, menjawab di rumah, dan kamu boleh menyediakan maklum balas segera kepada murid-murid nanti. Okey, Google Form ni membina soal didik, ujian, okey, dengan pemakaran automatik yang menjimatkan masa guru. Baik, kemudian aplikasi yang kamu guna ini
boleh merancang pengukuhan yang lebih interaktif lah. Interaktif dan mengukur kefahaman pelajar dengan lebih tepat. Itu dia punya kesan dia. Baik, penggunaan peta iting pula. Okey, peta iting ni doktor nak kamu siapkan minggu depan, doktor nak lihat. Okey, pemikiran visual. So, pilih satu tajuk, Al-Quran atau hadis. Okey, buat peta iting ni. Ya. Kalau boleh dalam kertas A4 putih, kosong. Okey, apa yang ada dalam peta iting? Peta bulatan, okey, menerangkan makna ayat atau hadis yang lebih tepat. Dia ada bulat tu kan. Peta pokok. Pokok ni untuk menghuraikan isi kandungan. Kamu boleh gunakan pokok, peta pokok. Manakala peta alir memperjalankan proses. Ada alir tu kan. Catat alir tu kan. Okey, so untuk penerapan peta iting ni, so kita dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kritis, memahami konsep lebih secara mendalam. Maknanya dia lebih tertanya-tanya kan. Dia terfikir dan dia lebih faham. Dan akhir sekali gamifikasi. Okey, gamifikasi kamu boleh pilih tiga gamifikasi ni kaedah permainan. So dalam pengajaran kamu boleh masukkan permainan bagi meningkatkan motivasi. Seronok kalau diorang ni nampak gamifikasi kan. Okey, kita tengok apakah digital dia, penilaian dia, Kahoot untuk menggalakkan persaingan sihat melalui kuis interaktif. Okey, ada lagi software Class Crafts menjadikan pembelajaran lebih menyeronok dengan konsep pengembaraan. Macam Explorers lah kan. Okey, badge dan peringkat memberi penghargaan kepada pelajar yang mencapai tahap tertentu dalam pelajaran. Okey, yang ini lebih kepada penghargaan. Okey, yang ini cara menggunakan teknologi digital ya. Baik, saja rumusan teknologi. Okey, secara rumusannya. Baik. Teknologi memainkan peranan penting untuk membangun RPH pada abad ke-21. Okey. Jadi dalam semester ni teknologi ustaz nak wajiblah. Sebab apa? Kita nak pastikan murid sekarang ini lebih interaktif dan berkesan. Contoh aplikasi Quizizz dan Google Form, okey, membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih sistematik. Iting, peta iting tu memudahkan murid kamu memahami konsep secara lebih tersusun. Dan juga gamifikasi ya, lebih seronok dan juga dapat meneroka serta mengadaptasi. Guru ni pula boleh meneroka dan mengadaptasi teknologi. So tahniah kepada semua dan sila siapkan tugasan peta iting. Okey, itu saja. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.